guys semua, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni punya video Cik T nak buat video unboxing free sample. Cik T dapat banyak gila sample. Actually Cik T ada dah buka, tapi yang ni ada satu longgokan ni yang belum buka. Jadi kita nak buka sama-sama dekat dalam ni. And then Cik T nak kena buat video, short video pula untuk barang-barang tersebut. Jadinya korang, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, segala link untuk barang-barang ni Cik T akan provide dekat description box, ataupun korang boleh tengok kot Cik T punya tag produk ni kat sini. Jadi ya, without further ado, let's start with the video. So ni dia barang yang kita akan unboxing hari ni. Ada kat sini Cik T dah buka. Ni dia Cik T baru je buka tadi masa Cik ingat baik buat video kan. Jadi Cik T pun tunjuklah. Ni dia barang yang Cik T dah buka tadi. Ni ialah frame yang jenis size A3 rasanya. Yang ni ke kecil sikit kot. Ni ada dua. Satu set ni dia memang letak dua pieces tau. Jadi korang nak tukar dia memang macam ni je cara dia. Dia ada penyangkut, boleh sangkut landscape ke portrait kan. Cabut je yang ni. Lepas tu nanti boleh letak artwork dia. Dia ada macam akrilik dekat depan ni kan. Nanti boleh cabut dia punya plastik semua. Korang kalau nak tengok macam mana cara Cik T guna ni, korang boleh tengok video, short video Cik T akan masukkan. Cik T letak artwork dekat dalam ni. And then kita akan nego lah. Cik T tak pasti lagi nak letak ni dekat mana. Mungkin dekat dalam bilik kerja Cik T kot. Bilik kerja Cik T kot tak ada artwork lagi. So ni dia, dapat dua. Storage. Ni ialah storage yang boleh lipat kalau korang tak nak guna. And then korang boleh buka macam ni. Kes nak letak bantal, nak letak baju pun boleh dekat sini. Nak letak comforter, cadar-cadar yang lama tak guna kan, yang tak nak guna. So boleh letak dekat dalam ni. Besar tau, ni storage yang paling besar. Dia ada zip dekat bahagian depan. Boleh buka lah kalau korang letak ni bawah katil ke, letak dekat atas almari kan. Lepas tu korang stack ke banyak kan. Boleh buka dari depan je. Kalau korang nak buka dari atas pun boleh juga, sebab dia ada ni zip dekat atas ni. Jadi boleh buka dua lah kan. Ni dia punya besi ni tebal. And kain dia pun macam jenis plastik macam tu. Cik tak pasti dia kali saya ke tak. Tapi yelah. Ini dia storage dia. Jadi nak letak ni dekat atas almari bilik Sofia. Sebab area tu Cik T letak macam extra sarung bantal semua, cadar-cadar kan. Cik T letak dalam vacuum bag je sebelum ni. Jadi nampak sepah lah. Letak dalam vacuum bag, lepas tu letak dalam ni. Lagi kemas. Next item yang Cik T nak buka ialah this one. Jadi sebenarnya dah tak ingat dah apa ada kat dalam ni. Sebab banyak sangat kan. Kita buka je dulu. Ni apa? Oh, ni kan musim raya kan. Raya lagi kan. Ni video waktu raya sebulan. Jadinya kita ada ni storage bekas. Kecil je, Cik T ingatkan besar. Storage ni boleh simpan makanan. Macam korang boleh letak makanan dekat atas buffet table ke apa kan. Letak yang jenis sikit-sikit punya tu kan. Dia memang khas untuk tu. Tapi kalau korang nak simpan ni makanan ni letak dalam peti sejuk ke macam kontainer kan, pun boleh juga. Tutup dia material plastik. Yang ni besi. So dia ada 5. Satu set ni 5. Kecil je saiz. Dia ada saiz lain juga tau. Kalau korang nak tengok, Cik T akan letak link ni semua. Ada je banyak jenis. Okay, next yang ni. Yang ni apa? Tada! Ya, Cik T tunggu-tunggu barang ni. Ini ialah lampu yang macam sunset tu. Cik T dah lama tengok ni. Macam rasa macam perlu ke, tak perlu ke. Lala Cik T ada juga tau. Ni lampu sunset ni. Nampak cantik pula kan orang buat video. Cik T pilih ni warna pink. Dia ada banyak colour. Ni hitam kot lagi satu. Dia siap ada remote. Boleh pilih colour. And ni dia punya lampu. Comellah. Warna pink. Boleh letak dekat bilik kerja Cik T. Sebab ni lampu ni cantik sangat kalau buat video kan. Jadi Cik T pun belilah. Kita selalu buat video. Oh ya, ni dia punya plug ni jenis USB. Cik T nak buka ialah this one ni. Oh, nampak tak? Ni barang kitchen. Wah, cantiknya colour. Tada! Warna dia estetik.
Okay, ni ialah bekas minyak yang estetik, yang cantik. Material dia ialah stainless steel 316. Dia buka ni. Dia mesti ada penapis dekat dalam ni. Dia macam tu. Yang ni boleh letak. Cik T dah ada satu tau. Tapi yang ni Cik T nak letak minyak yang macam kita akan guna balik kan. Lepas tu yang tu minyak yang kita nak buang. Dia macam tu, dia mesti ada tutup. Yang ni yang best sebab ada tutup. Yang minyak sebelum ni tak ada tutup. Tak ada yang belum guna tu. Minyak yang belum guna tu tak ada tutup. Jadi macam kalau yang ni kita nak guna balik, kena ada tutup. Nanti masuk kan barang apa, cicak-cicak ke apa. Jadinya yang ni cantik korang. Cantiknya macam vintage sikit dia punya design. Apa yang kita ada? Plastik ni. Dalam kotak. Cik T pun tak ingat apa ni. Okay. Saya tidak ingat dah. Besarnya. Tada! Besarnya. Ni ialah kabel punya cover. Kabel yang extension. Kan kalau kita pakai extension kan, dia ada banyak gila serabut-serabut wire kat situ. Jadi Cik T belilah storage untuk extension. Yang ni extension yang jenis panjang saja boleh guna tau. Nampak? Besarnya. Cantik gila warna dia. Nampak tak? Ni dekat tepi ni ada ruang untuk kita letak wire dia. And dekat belakang sini pun ada ruang untuk tempat keluar wire-wire kan. Ni boleh buka dekat belah atas ni kalau korang nak buka atau tutup plug dia. Tapi dia memang nampak macam kemas sikit lah pakai ni. Cik T pernah beli tau yang ni sekali. Masa tu kecil je. Yang ni besar. And cantik colour dia. And dia macam nampak design dia macam fluted-fluted sikit macam tu. Memang cantik. Warna hijau sage macam tu. Cik T nak letak ni dekat bilik kerja Cik T sebab dekat situ macam banyak plug. Bilik Sophia pun banyak juga plug sebab dia ada banyak. Banyaklah, tak apalah yang dia letak kan. So ni dia barang dia. Cik T dah nak habis pula bateri. Ni dia. Sebab dia besar. Tebal ya dia balut. Sama. Okay. Yang ni yang jenis lain tau. Frame tadi tu jenis lain. Yang ni yang jenis lain punya. Yang ni dia macam ada border dekat tepi ni. Lepas tu dekat tengah ni baru kita nampak kita punya lukisan kan, artwork tu kan. Dia ada banyak saiz tau. Yang ni Cik T ambil ni yang saiz A3. Nampak besar kan? Ni A3 ke? Macam lebih kurang. Lebih kurang. Sama saiz. Tapi sebenarnya kalau korang nak beli yang tu, nak buat macam ni pun boleh sebenarnya. Tapi Cik T tak pasti. Takut dia punya bingkai dia ni kecil tak muat. Dia boleh letak kertas putih je sebagai bingkai tu kan. Tapi ni ialah frame lain. Kita buka yang besar ni dulu. Sekejap. Ya. Ni ialah rak macam troli lah. Troli untuk bilik air. Ni. Kita buka macam ni. Nipis plastik dia. Ini kan saiz dia macam ni. Korang boleh ukur saiz dia, nampak tak? Dia nipis je. Dia boleh masuk dekat celah-celah nak letak dekat area mesin basuh pun boleh, area toilet pun boleh sebab dia memang plastik ni, tak karat kan. Tapi dia punya ni besi tau. Dia punya kaki-kaki semua besi. Cik rasa tak senang karat jugalah sebab dia masuk dekat dalam ni. Ni tak kena air. Jadi ni ada roda juga sebab dia jenis trolley. And then dia punya penutup dia tu kot. Penutup dia tak nak bagi masuk air kan. Ni dia trolley dia. Okay, nanti kita pasang. So nanti Cik T tunjuk. Okay, next ialah this one. Cik T nak buka. Kenapa tak ada macam ni? Kenapa tak ada macam ni? Empat. Cik T
harapnya tak pecah lah. Kat bilik air Cik T lah, bilik air utama tu kan, memang tak ada macam ada story satu tapi tak muat sebab bilik air utama kan jadi banyaklah produk skincare sebab Cik T guna hari-hari kan. Putih, Cik T ingat kan Cik T pilih warna hitam. Dia macam ni. Yang ni yang tak perlu drill tau. Korang just pakai dia punya pelekat saja untuk lekat dia. Nanti boleh lah kalau nak ni kan, nak tukar ke apa kan, cabut je, tak tinggal lubang. Itu suka yang macam tu. Yang ni pelekat ni kalau korang tampal dekat atas mozaik confirm tak cabut korang. Cik T boleh jamin sebab banyak ada dekat rumah Cik T pakai yang stiker macam ni. Memang tak cabut. Rak dekat toilet bilik Sofia tu yang besar tu pun pakai stiker yang macam ni tak cabut. Orang sampai ke hari ni tak cabut. Jadinya pakai yang stiker je lah. Senang kan. Yang ni dia ada lubang-lubang dekat bawah. So kalau masuk air dia, air tu turun lah kan. Material ni tebal. Tebal. Korang bukan macam plastik biasa. Ni tebal. Sekejap Cik T buka semua dulu and tunjuk yang Cik T pilih macam mana. Semua pattern sama, semua bentuk sama. Jadi korang boleh lah susun-susun ni dekat toilet. Nak letak macam mana, nak letak macam ni ke 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4 kan. Nak letak macam tu pun boleh, nak letak 2, 2 pun macam ni pun boleh. Nampak tak? Cik T dah bagi idea. So beli yang ni, plastik dia tebal kan. Harga dia pun murah je korang, so boleh beli yang ni. Next, barang yang ada kat sini ialah ni. Multifunctional tableware storage rack. Okay, yang ni size dia kecil je. Dia boleh letak pinggan mangkuk yang basuh tu kan. Pinggan mangkuk tu Cik T pilih yang warna hitam dekat sini. Dia ada warna putih juga. Cik T ambil warna hitam je. Material dia plastik sahaja ya. Plastik sahaja, ringan. And then ni dia punya kaki dia ni jenis besi. Macam tu je. Memang plastik betul ni. Ni dia punya rak plastik. So kalau korang duduk atas korang suka dapur korang minimalis, tak banyak barang atas dish rack tu, boleh beli yang macam ni. Nanti jap Cik T pasang and tunjuk kat korang, okay? Yang ni senang tau nak pakai, tak risau karat apa semua kan. Nak letak setakat pinggan-pinggan plastik je, gelas-gelas, boleh je beli yang ni. Okay. Next. Comel. Ni ialah colander. Penapis je pun kan, tapi estetiknya tada! Besar! Lagi besar daripada muka Cik T ni. Nampak tak? Material plastik. Colander siap dengan dia punya mangkuk lah. Biasa kan colander kan tak ada mangkuk dia kan, bawah ni untuk tapis air, tempat keluar air tu. Tapi yang ni ada. Dia ada banyak colour, warna kuning, hijau. Cik T ambil warna putih. Dia macam, dia tak betul putih, dia macam ivory, lebih kepada cream, macam estetik macam tu lah. Wah, besarnya. Boleh tapis sayur, mihun, apa-apalah. Tak boleh fikir sekarang ni. Okay, tapi ni memang besar. And sesuai lah, okay, nak ganti yang lama tu sebab yang lama tu warna dia macam terlalu menyerlah. Macam tu, jadi nak rumah estetik kan. Beli yang ni je korang. Cantik tak ni? Ni dia. Jadi tak boleh nak bayang lagi apa benda ni. Jadi nampak warna biru. Okay. Ni ialah kitchen storage. Tada! Okay, Cik T suka gila kitchen storage yang macam ni. Dia meter dia kaca, senang nak masuk microwave kan. Dia ada banyak pilihan saiz tau dekat kedai ni. Cik T pilih ni saiz M. Rasanya yang ni yang 40ml. Comel korang. Simpan nak peti kan. Cik T hari tu letak mentega, letak kahya. Yang tu yang jenis bulat ni. Yang ni yang jenis petak tau. Dia jenis apa? Kaca dia ni borosilicate. Jadi dia tahan panas. Nak letak dalam microwave, nak panaskan lauk pun senang je. Letak dalam ni je lauk korang. Keluar terus masuk microwave je. Tak payah nak panaskan masuk wali lah, tukar pinggan lah kan. Ni cantik. Nak hidang terus atas meja pun boleh sebab dia cantik kan. Cik T hari tu kan orang datang rumah, Cik T kan saji, Cik T kan kecil kan. Jadi Cik T letak dalam ni, dia siap makan tutup je, senang kan. Cantik. Cik T rasa Cik T ada dapat yang lagi besar saiz dia tapi in transit yang belum sampai lagi. Yang ni yang saiz kecil.
Cik Tia ambil 2 saiz dekat sini. Dia buy one free one rasanya yang ni. Tada ni. Ni apa? Oh, dapat 1 je. Dapat 2. Cantik. Walnut dua-dua ke? Cik Tia rasa Cik Tia order walnut 1, kayu muji 1. Dia ada 2 warna lah, boleh pilih. Yang ni warna walnut. Ni ialah berus tau sebenarnya. Ini ialah berus untuk katil. Berus katil yang jenis apa, bulu kuda. Dia boleh macam, kan katil kan habuk kan, ataupun headboard kita yang berabuk ke sofa pun boleh. Korang tak nak pakai vacuum kan, nak on the spot pakai brush je, senang. Boleh pakai brush ni. Cantik korang. Material solid wood. Lepas tu dia ada siap penyangkut. Cik Tia ada 2 kat sini. Sebab dia 2 in 1. Jadi bolehlah guna simpan dekat bilik bawah 1, bilik atas 1. Senang kan nak bersihkan apa-apa. Tak perlu ambil. Simpan je dalam drawer. Nampak ni? Memang nak apa dia kata, made from horsehair. Cantik kan? Ni dia. Item. Tapi agak tak ni star apa. Okay. Star ni ialah produk botol air. Cik Tia hari tu ada dapat dah botol air yang ni. Tak, Cik Tia ambil. Ni star juga. Hari tu botol air dia memang best korang. So kali ni Cik Tia dapat lagi. Wah! Comel. Warna dia comel kan? Yang ni yang jenis lain tau. Hari tu yang dia ada tali kat tepi kan, nak pegang dia tali je. Lepas tu yang ni yang jenis Monet vacuum cup. Yang ni 750 ml, material 304 stainless steel. Dekat bahagian dalam dia 316 stainless steel. Wah, comel. Cik Tia memang selalu excited ya kalau botol air ni. Sebab design dia comel-comel. Saya dapat keychain. Allah. Warna biru and pink. Comel. Bawah dia ada ni silikon macam ni. Silikon pad ni kan. Tak nak bagi kita letak tu bunyi kuat sangat. Nampak? So ni dia. Cara buka. Wah. Memang eksklusif saya. Memang eksklusif sangat botol dia. Ni macam ni. Dia minum. Lepas tu dia ada yang jenis macam ni juga, straw. Ada yang minum macam ni untuk air panas. Buka. Ni botol dia memang tak leaking. Dia siap ada ni penapis untuk kita letak tea ke kan, apa-apalah. Biasa flower tea lah kita letak dalam tu. Lepas ni dia punya straw. Straw dia jenis lembik-lembik macam tu. Masukkan kat sini. So ni dia. Comel. So boleh beli ni. Okay. Sekali-sekala tukar botol. Apa salahnya kan? Ni dia. Tahu berapa minit dah video Cik Tia. Untuk happy-happy dekat dalam rumah bersama keluarga, korang wajib beli ni. Hand Speed Challenge. Wah, ni games. Hari tu Cik Tia banyak dapat mainan, games, family games. Jadi Cik Tia macam excited lah. Macam seronok juga kan main ni. Main dengan family. Yang ni yang tiba-tiba dia jatuh. Kita kena agak yang mana satu and tangkap benda tu. Macam ni. Wah. Parent Child Interactive Games. Tak adalah dia asyik main phone je kan. Budak kita kan. Cik Tia hari tu Cik Tia bagi phone. Tapi sekarang dah tak bagi dah korang. Cik Tia dah sorok dah phone dia. Sebab kan dia macam kalau kita tengok phone tu, kalau kita panggil banyak kali tak dengar. Dia kena menggunakan nada yang tinggi. Jadi Cik Tia geram, Cik Tia dah sorok dah phone dia. Jadi kita kena ganti bosan dia tu dengan mainan-mainan macam ni lah. Okay, ni dia. Okay, ni dia. Kipas daripada Armgrass. Yang ni design puasa. Puasa raya macam tu. Wah. Ada mood lagi kan raya-raya. Wah, yang ni ialah dia orang punya design terbaru, latest punya design daripada Armgrass, kipas dia. Wah, cantik korang. Nampak tak? Yang ni yang Cik Tia ambil ni yang warna pink.
Dia ada warna putih, warna black rasanya. Dia ada banyak colour lah. Okay, jom kita buka and kita try. Okay, sayang. Oh, cantik kotak dia. Okay, last dah. Ni dia. Okay, ni ialah rak. Rak untuk sangkut-sangkut baju. Jadi cikgu akan buka and pasang lah. Okay, ada dua colour, warna Muji dengan warna walnut. Cikgu pilih warna walnut sebab design dalam bilik cikgu tu macam warna walnut. Alah, dia hantar Muji ke? Dia hantar Muji lah kat cikgu. Hantar Muji, cikgu nak walnut. Kenapa buat macam ni dekat cikgu? Korang, itu saja cikgu punya video untuk kali ni. Unboxing free sample. Okay, kalau korang nak barang-barang yang ni juga, korang boleh tengok dekat tag produk cikgu dekat bawah ni. Hope korang suka video macam ni. Kalau korang nak video macam ni lagi, jangan lupa untuk komen and subscribe. Subscribe channel cikgu ni. Okay, see you guys next time in my next video. Bye.